Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalung apresiasi saya hulurkan buat pertamanya saudara pengurusi majlis, div-div berinovatif, kombinasi juri yang berintegriti seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi dekat di hati. Hari ini saya ingin mengajak anda semua untuk berbicara dari hati ke hati agar segala persepsi dan interpretasi yang ada di dalam diri kita tinggal dengan sepi. Sorok barangan kawalan, polemik yang tiada kesudahan. Inilah mauduk bicara yang akan kita selami dan fahami pada hari ini. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup (KPDN), barangan kawalan merupakan barang-barang yang diisytiharkan sebagai barangan di bawah Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961. Tuntasnya, kawalan harga ini berhadapkan mengekang kerakusan pasaran yang bermaharajalela lantas menjadi perisai buat rakyat daripada permainan angka oleh si tapak harga. Menelusuri akar kata polemik yang berpunca daripada bahasa Yunani yakni polemikos, membawa maksud perbahasan secara terbuka dalam gelanggang wacana umum. Arkian benarlah, ekonomi itu bagaikan irama dan lagu umpama aur dan tebing saling bertaut, tidak dapat dipisahkan. Namun timbul persoalan di benak kita. Apakah ekonomi watan ini benar-benar pulih atau sekadar bernyawa dalam angka? Dr. Muhammad Khalid dalam The Nation Insight secara sinis menggambarkan nasib malam ekonomi negara kita. Realitinya, senario sorok barangan kawalan ini sering dilakukan oleh para peniaga dan peruncit bagi mengambil kesempatan dalam kesempitan bagi menambut di air yang keruh. Ayo bersama saya kita bongkar dan selongkar 3 dimensi beratu pada hari ini. Hadirin, pertama, integriti di dalam jiwa memacu kemajuan ekonomi negara. Demi dirgahayu sebuah kehidupan, kita sanggup berjuang. Maka benarlah, kerana integriti dalam jiwa, Tun Abdul Razak membentuk dasar ekonomi baru dengan strateginya serampang 2 mata. Kerana integriti, Tun Dr. Mahathir Mohamad berusaha menyelamatkan kemelut ekonomi negara kita. Dan kerana integritilah, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mendapat pengiktirafan sebagai Menteri Kewangan terbaik di Asia. Malang 1000 kali malam, hari ini dan ketika ini, di manakah wujudnya integriti dalam diri kita? Tepuk dada, tanyalah selera. Dalam menapak jalan menjadikan kota raya ini sebuah negara maju, Datuk Seri Mustafa Muhammad, mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi, mengeluh seketika gusarnya kemelut yang membara bagaikan api dalam serkam perlahan-lahan menghakis nur kejujuran dan maruah bangsa. Apa tidaknya, bermaharajalela lah si pendusta, pemungut saku-saku di bawah meja menggunakan kuasa untuk megah dan gagah di pentas ekonomi dunia. Menurut laporan Transparency International, Malaysia mencatat skor 50 daripada 100 dalam Indeks Persepsi Rasuah 2024. Berada di tangga ke-57 daripada 180 buah negara menjadi satu peringatan kepada kita bahawa perjuangan menegakkan amanah ini masih belum selesai. Manakala SPRM pula merekodkan ratusan dan ribuan tangkapan saban tahun menggambarkan betapa penyakit rasuah ini masih mencengkam urat pentadbiran negara kita. Maka benarlah, integriti ialah nadi kemajuan dan denyut keutuhan sebuah bangsa. Tanpanya, pembangunan hanya menjadi jasad tanpa roh, terhalang oleh kegelapan rasuah dan ketamakan manusia. Saudara dan saudari, kedua, monopoli tanda manipulasi. Ayo kita singkap lembaran sejarah Melaka. Menurut Tommy Perez, penulis Portugis yang masyhur, barang siapa yang menguasai Melaka maka dia telah mencekik leher Venus. Melaka kaya dengan apa ada dengan Melaka. Bukankah Duarte Barbosa pernah melonong bergema di seluruh buana betapa Melaka pada abad ke-15 sememangnya pelabuhan yang terkaya di dunia laksana nadi emas,
yang menggerakkan perdagangan antara bangsa. Namun, di sebalik kemegahan itu, tetap wujud penindasan terhadap masyarakat tanah Melayu. Kuasa monopoli hanya berlegar di tangan mereka yang berpangkat tinggi. Sejarah ini membisikkan pengajaran yang besar buat kita. Monopoli umpama wajah halus kapitalisme yang menindas. Hari ini bentuknya mungkin berubah, tapi sakitnya tetap parah. Yang merana, yang terseksa bukan mereka, tapi kita. Kita yang digelar bapa kedana. Maka tidak heranlah, lebih daripada 60% barangan runcit di negara kita dikuasai dan dikawal oleh 5 tube besar. Dan bukankah ini satu bentuk monopoli baru? Hadirin, ketiga, Melayu malas, kerja dicantas. Hadirin, cuba kita celik mata dan buka seluas-luasnya dan kita lihat siapa peniaga dan peruncit di negara kita. Saya yakin dan pasti rata-ratanya akan menjawab warga asing. Menurut KPDN Melaka, para pekerja asing ini sering melakukan kegiatan sorok barangan kawalan dan menjualnya kepada warga asing sahaja, enggan menjualnya kepada penduduk setempat. Adakah ini yang Melayu mahukan? Adakah ini yang kita katakan takkan Melayu hilang di dunia? Hadirin, tak kala seorang usahawan wanita yang berasal dari Kemboja mencetuskan kontroversi dengan menggelarkan Melayu itu malas, ramai warganet orang kita pantas mengecam, mengherdik dan memakinya. Kalau tiada angin, masakan pupuk bergoyang. Sikap rakyat Malaysia yang selalu mengambil jalan mudah dan mudah menerima menjadi penyebab warga asing ini menjadikan Malaysia sebagai luput rezeki. Hari ini Melayu lupa, hari ini Melayu alpa. Ramai yang kejarkan dunia sedangkan hak bangsa kita dirobek dan dirampas mereka. Bangunlah wahai Melayu, bangun. Kita hadir di sini bukan untuk mempelawak orang luar menjadi tuan di bumi kita. Kita hadir di sini bukan untuk kita lihat negara kita ditindas, dipijak dan dirampas mereka. Bangunlah wahai Melayu, bangun. Sesat daun pendapatan, sesat kemudian tiada dunia. Hadirin, 3 perkara yang saya tinggalkan buat semua. Pertama, tanamkan integriti, kerana jujur itu akar kemajuan. Kedua, hindari monopoli, kerana tamak itu racun bangsa. Ketiga, bangkitlah Melayu, kerana maruah tidak akan tumbuh dalam lena. Sekian. Assalamualaikum.